Ramai tanya macam mana cara nak pakai Aurora Socks dengan betul. Jangan risau, saya akan tunjuk langkah yang mudah untuk dapatkan kesan maksimum. 1. Pastikan saiz betul. Pilih saiz yang sesuai dengan kaki anda. Kalau saiz tak betul, keselesaan dan kesan teknologi boleh terjejas. 2. Pakai dengan perlahan. Mulakan dengan menggulung bahagian atas stoking, kemudian sarungkan perlahan-lahan dari hujung kaki ke betis. Jangan tarik terlalu kuat supaya material tak mudah rosak. 3. Konsisten waktu pemakaian. Untuk hasil yang terbaik, pakai sekurang-kurangnya 6 hingga 8 jam sehari. Kalau baru nak mula, boleh start dengan pakai selama 2 hingga 4 jam dulu. Lepas tu kita akan tingkatkan lagi. Aurora Socks ni bukan sekadar stoking biasa. Dia ada teknologi far infrared untuk bantu peredaran darah dan keselesaan kaki sepanjang hari. Jadi, penting untuk kita pakai dengan cara yang betul. Kalau nak tahu lebih lanjut atau nak dapatkan Aurora Socks ini, klik link di bio dan PM saya di sana.